Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni saya nak cerita tajuk, bagi saya tajuk seni beratlah. Sebab saya cuba sesuatu yang baru. Saya tak pernah lagi mengkaji benda ni dan jadi saya kena baca 2-3 kali untuk bagi faham kan. Pasal apa? Bagi saya barulah, saya kena bagi faham. Sebab saya nak ulas berdasarkan apa yang saya faham. Saya bukannya buat skrip. Jadi saya kena faham betul-betul lah untuk bagi cadangan saya, pendapat saya dan ulasan saya kan. Jadi apa isunya sekarang? Isunya sekarang ialah saya nak cerita pasal Hannah Yu kan. Dia buat cadangan yang mana dia nak jadikan Datuk Bandar diberi mandat oleh rakyat melalui undian. Adalah orang tak setuju, ada yang setuju, itu biasalah. Tapi sekarang ni baru dalam proses kajian. Kajian dilakukan oleh UIAM, oleh pakar lah, UIAM, supaya bersifat neutral, tak ada kaitan dengan politik lah. Kalau politik dia bias pula kan. Jadi kalau kita tengok, saya ni dulu. Kalau tengok dekat negara jiran, kita tengok negara jiran. Negara jiran yang undian untuk pelantikan Datuk Bandar ialah seperti Thailand, Indonesia dengan Filipin. Kalau Malaysia, kita guna majlis tertinggi lah akan lantik, persekutuan dengan negeri lah. Sama sikit dengan Singapura, dia ada macam Malaysia juga, bukan lantikan daripada mandat rakyat. Persoalan yang saya tengok kat sini, dan ada jugalah kelebihan dan kelemahan, betul. Tapi kalau dia nak lakukan pemilihan atau undian ni berlainan hari dengan pemilihan undian yang secara menyeluruh, bagi saya itu satu pembaziran. Kalau pada pendapat saya, mestilah dia sama tarikh, sama waktu dengan undian yang contohnya kalau nak mengundi tu yang pasal parti-parti tu kan, yang pasal adun dengan MP tu, contohnya tahun depan kalau nak buat, biar Datuk Bandar tu buat pemilihan pun tahun depan juga. Sebab akan berlaku pembaziran masa orang nak pergi undi. Lepas tu masa orang undi, duit lagi, sebab nak iklankan diri, nak buat manifesto kan, nak buat janji dia tak tahulah betul dia sana kan. Dia macam-macam lagi, ada lagi yang minta sumbangan kan. Katanya daripada buat mundi ni daripada cukai pintu tapi itulah betul ke? Ada je lagi tempat lain kan, dia akan, sebab buat mundi ni memerlukan kos kewangan yang banyak. Ialah nak upah penjaga yang nak menjaga pemilihan undi, lepas tu dengan sukarelawan lagi, banyaklah, nak sediakan tempat lagi, masa lagi kan. Bagi saya kalau nak buat, biar buat sekali dengan tu, kalaulah. Dan bagi saya, ini saya tak nak cerita tu, kalau nak cari kat internet tu banyaklah dia punya info. Saya lebih suka nak memberi pendapat saya lah. Bagi saya, kalau Datuk Bandar ni kalau dilantik, bagi saya dia tak perlukan parti politik. Sebab kalau ni boleh tak saya betul serang, kalau berdasarkan parti politik, dia akan berlaku pertindihan kan. Kita dah ada parlimen punya MP kan, dengan adun, nanti ada pertindihan dengan bidang kuasa Datuk Bandar tu. Kalau nak buat, biar dia bersifat individu. Sebab minta maaf sebab ada je dalam individu, dalam parti-parti tertentu tak buat kerja pun. Orang akan pilih dia juga kerana parti. Itulah
Yang tak bestnya, kalau kita tengok ini minta maaf saya cakap, saya terus terang ada je individu tertentu dalam parti tu, dia orang pilih sebab parti, sebab rasa menang tapi dia tak buat kerja pun, dia hasilnya tetap sama je. Tak ada apa perubahan pun apa. Contoh kalau dia pegang kawasan tu tak ada apa pun. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh biar dia orang pilih dia berdasarkan individu, tak perlu masuk parti-parti. Itu lagi natural. Maksudnya kalau dia performance dia baik, aduan kurang, kan, orang akan pilih dia berdasarkan diri dia, bukan berdasarkan parti. Bagi saya itu lagi relevan. Sebab kalau kita tengok kita punya politik ni lain daripada negara lain. Politik kita lebih kepada bersifat macam perkauman juga sikit. Itulah saya tak nak perkauman. Lepas tu lagi kan, dan tak ikut perlembagaan, kata negara Islam tapi dah nak arah ke mana. Dia tak ikut. Jadi bagi saya, biar kalau nak pilih tu jangan berdasarkan parti lah. Kalau nak buat betul lah, kalau betul nak lantikkan Datuk Bandar ni guna rakyat punya undian, patut dia dikecualikan daripada parti. Biar dia menang berdasarkan diri dia. Kan bagus. Sebab kadang-kadang itulah saya kata orang pilih sebab parti. Itulah saya tak berapa berkenan tu. Sebab kadang-kadang dia ada potensi, sambil disebabkan parti dia orang tak pilih, orang pilih lain pula kan. Sayanglah orang macam ni. Baik kalau nak buat biar dia bersifat individu. Bawa idea dia pun banyak. Kadang-kadang dia tak kisah apa agaknya, dia nak semua orang berjaya ke, semua orang naik ke kan. Lagi dah bagus kan. Boleh menyelesaikan isu sampah, isu banjir, yang masalah rakyat kan. Aduan rakyat kita boleh tengok lah. Mana yang tu dah saya kata, kalau nak buat kajian boleh lah buat kajian kan. Tapi kena lagi satu saya nak ulas. Kalau nak buat pun, dia kalau nak mengundi pun, saya rasa tak patut nak buat undian untuk penduduk. Contoh kalau nak buat bandar KL, KL saja. Sebab bagi saya, yang datang situ dan bekerja situ adalah penduduk luar bandar juga, dan penduduk ni lah, penduduk sementara. Maksudnya yang menyewa situ, yang pinggir bandar. Tak fair lah kalau katanya nak untuk penduduk KL je. Sebab ada yang kerja kat KL tu daripada Selangor, ada daripada Kelang, Selangor ada, Selangor ada dekat Negeri Sembilan pun. Tak fair kata hanya penduduk KL je dia akan berlaku nanti. Tak fair lah situ. Memanglah kata cukai pintu, betul ke cukai pintu je untuk membangun satu kawasan tu? Tak semestinya. Cukai pintu pun ada daripada cukai pun ada daripada hasil-hasil lain kan. Dan lepas tu yang menyewa kan dalam banyak yang negeri luar juga kan. Negeri luar tu pun menyumbang kan. Kalau dia nyewa, dia cukai macam contoh kalau penyewanya orang KL, tetap cukai pintu ni sebenarnya dia bayar oleh penyewa sebenarnya. Dia ambil hasil juga kan. Jadi macam saya rasa tak fair kalau nak ambil penduduk KL tu je. Sebab KL ni semua jadi tumpuan kan. Bandar ni dia jadi tumpuan. Maksudnya bukan hasil daripada pembangunan tu hanya penduduk KL je kan. Dia sebab dia nak tugas Datuk Bandar tu pun nak tarik pelaburan kan. Maksudnya melibatkan semua lah kan. Betul tak? Jadi itulah bagi saya yang tadi saya cakap lah, beberapa perkara yang saya bagi cadangan lah. Kalau buat undian jangan penduduk KL je. Sebab ada yang penduduk sementara, pinggir bandar dan luar bandar pun yang terlibat dalam hal ini. Okey, itu saja pandangan saya. Saya tak nak cerita yang lain. Itu boleh tengok, cari dekat internet ke, internet AI ke. Saya hanya bagi pandangan saya saja. Saya lebih suka kalau saya nak bagi pendapat tu,
lain daripada apa yang saya cari. Barulah lain orang tengok kita. InsyaAllah lah. Saya harap macam tu lah. Sebab kalau nak tu baik kita baca je kan. Kita baca skrip je, buat apa. Jadi saya nak lain. Okey, tu je. Itu pendapat saya lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.